Pada hari ini, dalam tahun 2013, perusahaan automobil nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatik. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor otomotif tempatan. Kereta ini mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.